5 punca yang mungkin menjadi penyebab kenapa perut kita asyik lapar walaupun baru sekejap tadi makan. Punca pertama, mungkin sebab yang kita makanan tu adalah karbon ringkas. Makanan kategori karbon ringkas, dia cepat dicernakan. That's why kita cepat lapar. Punca kedua, mungkin disebabkan kita kurang minum air. Bila lapar, cuba minum air dulu 1 gelas. Tengok lepas 20 minit, lapar lagi tak? Kalau lapar, baru makan. Kalau tak lapar, maksudnya kita haus. Punca ketiga, mungkin disebabkan bila kita makanan tu, kita makan dalam keadaan terganggu. Diganggu oleh apa selalunya disebabkan gadget lah. Yang keempat, mungkin disebabkan kita punya stress level very high. Bila stress level kita very high, hormon kortisol sangat tinggi. Hormon ni antara punca keinginan makan kita membuat-buat. Punca yang terakhir sekali, mungkin sebab kita tak cukup tidur. Memang akan buatkan hormon kita jadi haywire. Kalau anda nak tahu apa hormon tu, komen nak tahu coach.